Bahasa Melayu bukan sekadar satu alat komunikasi. Ia adalah identiti, maruah dan jiwa bangsa. Dari Palawa ke Jawi, dari Zakba ke Rumi moden, kita telah melalui satu perjalanan yang penuh sejarah. Dalam dokumentari ini, kita akan menyusuri perjalanan dan cabaran bahasa Melayu dari dahulu hingga kini agar warisan ini terus dipertahankan. Perjalanan kita bermula dengan tulisan Palawa, antara tulisan terawal yang digunakan di Kepulauan Melayu. Tulisan Palawa berasal dari India Selatan, khususnya dari Kerajaan Pallava. Ia digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masihi. Tulisan ini diukir pada batu bersurat sebagai rekod pentadbiran, undang-undang dan agama Buddha. Sistem Palawa ialah tulisan fonetik, iaitu setiap simbol mewakili bunyi. Namun, ia hanya dimiliki oleh golongan elit seperti raja dan agamawan. Orang biasa masih bergantung pada tradisi lisan. Walaupun tulisan Palawa tidak lagi digunakan pada hari ini, ia meletakkan asas untuk perkembangan tulisan-tulisan selepasnya seperti Kawi dan Jawi. Tulisan Palawa akhirnya mula hilang bersama kemerosotan pengaruh Sanskrit dan kebangkitan agama Islam di alam Melayu. Masuknya Islam ke alam Melayu membawa perubahan yang menyeluruh, bukan sahaja pada akidah tetapi juga sistem tulisan. Tulisan Jawi muncul sebagai lambang tamadun Melayu Islam. Tulisan Jawi merupakan adaptasi daripada huruf Arab dengan penambahan huruf-huruf khas untuk bunyi Melayu seperti contoh Ja, Ba, Ga, Nga dan Nya. Jawi digunakan secara meluas dalam bidang keagamaan, persuratan, pentadbiran dan perdagangan. Akhbar seperti Jawi Peranakan dan Utusan Melayu turut menyebarkan bahasa Melayu bertulisan Jawi hingga awal abad ke-20. Jawi ketika itu bukan sekadar tulisan, ia lambang maruah dan kuasa Melayu. Jawi merakamkan sejarah kita, undang-undang Melaka, hikayat raja-raja dan karya pemikiran Melayu Islam. Namun, kedatangan British memperkenalkan tulisan Rumi dalam sistem sekolah. Akhirnya, ramai generasi muda kehilangan kemahiran dalam tulisan Jawi, hingga ada yang menjadikan Jawi sekadar hiasan pada papan tanda. Menjelang abad ke-20, tulisan Rumi diperkenalkan secara lebih sistematik. Datang seorang tokoh bernama Zainal Abidin Ahmad atau Pendeta Zakba yang mencipta satu sistem ejaan Rumi yang moden dan tersusun. Sistem ejaan Zakba diperkenalkan pada tahun 1930-an. Ia memudahkan pembelajaran bahasa Melayu dengan penyusunan ejaan yang bertujuan untuk digunakan secara meluas dari sekolah hingga ke akhbar. Zakba bukan sekadar ahli biasa. Beliau pemikir yang memandang jauh. Beliau sedar bahawa bahasa Melayu perlu bergerak ke hadapan untuk kekal relevan.
ejaan Zakba menjadi asas kepada ejaan Rumi Kongres 1956 dan akhirnya dimuktamadkan dalam ejaan Rumi Baharu 1972 yang kita gunakan hari ini di Malaysia. Bahasa Melayu sudah melalui pelbagai sistem tulisan, tetapi cabaran hari ini jauh lebih mencabar. Mari kita lihat 3 cabaran utama. Cabaran dalam pendidikan. Bahasa Melayu wajib dipelajari di sekolah, tetapi realitinya pencampuran bahasa dalam bilik darjah semakin ketara, terutamanya dalam mata pelajaran sains dan matematik. Ada murid yang lebih mahir berbahasa Inggeris atau berbahasa rojak, dan ini menjejaskan keupayaan mereka untuk menguasai struktur dan istilah formal dalam bahasa Melayu. Kemahiran menulis karangan baku dan memahami teks akademik dalam bahasa Melayu juga semakin merosot akibat pengaruh bahasa perbualan di media sosial. Cabaran dalam ekonomi dan pentadbiran. Dalam dunia korporat dan urusan rasmi, bahasa Inggeris sering didahulukan. Laporan, pembentangan, tender dan mesyuarat lebih kerap dijalankan dalam bahasa Inggeris. Ini meletakkan bahasa Melayu dalam kedudukan bahasa kedua dalam negara sendiri. Lebih membimbangkan, ia turut mempengaruhi cara kita melihat nilai bahasa Melayu. Bukan lagi bahasa ilmu atau profesional, tetapi sekadar bahasa harian. Cabaran media sosial dan selanga. Media sosial telah menjadi perantara komunikasi terbesar hari ini. Di platform seperti TikTok, Instagram dan Twitter, bahasa Melayu sering dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris, singkatan, malah bahasa pasar atau selanga. Fenomena ini menjejaskan norma bahasa baku dan memunculkan bentuk bahasa Melayu baharu yang tidak mematuhi tata bahasa, struktur dan makna asal. Bahasa Melayu telah melalui zaman batu, zaman manuskrip, zaman mesin type dan kini zaman digital. Dari Palawa ke Jawi, dari Zakba ke Rumi moden, bahasa ini mencerminkan sejarah, pergolakan dan cita-cita bangsa Melayu. Kini, cabaran kita bukan sekadar mempertahankan tulisan, tetapi juga semangat dan martabatnya. Jika kita lupa, bahasa Melayu akan hanya tinggal sebagai teks di muzium dan kertas ujian. Warisan ini milik kita dan ia hanya dapat bertahan jika kita pertahankan.